Selamat datang ke channel aku Boy Max. Saya Azrin. Video kali ini saya teracun nak beli minyak pewangi kereta jenama Blank. Saya sangat dah promote minyak wangi kereta ni, katanya baunya sangat wangi dan bertahan lama. Jadi untuk pertama kali saya guna, saya pilih Peace Sweet Nectar. So dia ada 3 wangian yang boleh dipilih, apple dan honeydew. Dikatakan yang bau peach ni sangat kuat. Saya pun tak pernah lagi cuba sebab ni first time saya beli. Saya ingat nak cubalah. Kalau lah bau ni tak sesuai, mungkin saya akan pilih honeydew dan apple pada pembelian akan datang. Dan ramai juga kata kalau bau peach ni kuat, boleh tukar dengan honeydew. Jadi bila kita buka ni, tengok kotak dia pun sangat premium dan ada Super Brand Award. Maknanya produk ni sangat laku keras lah. Kotak dia pun eksklusif. So ini adalah bentuk liquid. Bila buka ni pun dah ada bau. So cara penggunaan dia ada beberapa cara yang saya tengok seller tunjuk. Salah satunya kalau nak super jimat, ada beberapa cara penggunaan dia. Yang pertama, kalau nak jimat, kita boleh ambil kayu yang disediakan ni. Kita buka penutup. Pastikan buka cap dan kita celup. Selepas celup, kita letak di tempat yang asal, di sisi ni. Dan biarkan bau tu menyerap dan mengeluarkan bau yang wangi. Dan bila dah berkurangan, kita ulang balik cara yang sama dengan celup balik semula. Cara kedua adalah kita masukkan kayu silinder ni kepada cap. Kita buka penutup. Contohnya kita dah buka penutup, kita skrukan balik. Contohnya kita dah letak pasang kayu ni dan kita dah lock pada cap pewangi Blank ni. Kita masukkan ke dalam botol, kita lock dan kita terbalikkan. Ini tak payah nak kita isi berulang kali lah, cuma dikatakan cepat habis. Dan satu cara lagi, kalau kita tak nak guna kayu ni, kita boleh guna cap saja. So cara dia lebih kurang sama. Kita buka penutup, kemudian kita tutup dan kita terbalikkan botol. Bila kita balik botol kan, pastikan ada cecair itu dah sampai ke atas lah, dan kita biarkan. Dan bila cecair itu dah makin kurang, kita buat cara yang sama, kita terbalikkan lagi sekali. So siapa yang berminat nak cuba pewangi kereta yang semerbak ni, viral ni, saya ada sediakan link description yang boleh dapatkan daripada link tersebut. Semoga kereta kita berbau wangi, tidak ada lagi bau hapak. Jumpa lagi di video akan datang.